Beli tanah tu tak salah. Hak salahnya tak ukur tanah. Contoh macam sebelum pada kita buat pagar ni, untuk site clearing, kadang orang clear siapa masuk tanah orang. Kena pokok nyorang, pokok serta, hak tu jadi geger tu. Okay, kalau boleh sebelum pada buat pagar ke apa semua tu, ukur dulu tanah, baru site clearing. Nanti kalau kita terus buat pagar gitu, hak isu hak jumpa seumurnya, bila buat ni, benda ni dah termakai dah ke tanah orang. Lepas tu, apabila sudah siap pagar ni, okay, kita nak alih balik tak, benda-benda gini tak. Contoh macam pagar ni, dah kita tengok dah diri dah berlaku tiap-tiap dia. Andai kata kita dapat tahu, siap ni semua, pagar ni masuk alik orang. Sekaki ke, dua kaki ke. Okay, sebelum pagar buat ni, baik kita ukur dulu, bagi tahu betul-betul sepadan tanah kita, baru kita buat pagar. Kalau terus langgar gitu, tersilap masuk tanah orang, kos pun akan jadi berganda. Kos ukur lagi, kos orang buat pagar lagi, nak buat pagar baru lagi. Sebelum pada jadi masalah gini, baik ukur dulu.